Meluaskan penggunaan MyKasih untuk merangkumi penjaja-penjaja kecil, meningkatkan pendapatan mereka melalui SARA. Dia akan membantu banyak dalam meningkatkan kualiti hidup mereka. 25,000 penjaja dan peniaga mikro dan kecil mendapat a slice of cake di CDC di Singapura. Tetapi hanya 3,000 sahaja yang menikmati slice of cake bagi program SARA di Malaysia. Ini adalah 8 kali ganda lebih daripada Malaysia. Pucuk ingin cadangkan supaya kerajaan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan jumlah peniaga SARA supaya merangkumi lebih banyak peniaga mikro dan kecil tempatan dan memperluaskan kategori peniaga SARA dari barangan runcit sahaja untuk merangkumi penjaja-penjaja kecil makanan di medan selera seperti makcik yang menjual nasi lemak dan pakcik yang menjual wantan mi dan juga produk-produk segar sama ada daging, sayur ataupun buah-buahan di pasar-pasar awam. Dengan ini, perniagaan peniaga mikro dan kecil serta penjaja-penjaja kecil akan menjadi lebih baik secara langsung dan sekaligus memperbagi pendapatan mereka dan mereka boleh merasai menambahbaikkan kualiti hidup mereka. Selain itu, pemilik-pemilik perniagaan kecil dan mikro juga lebih cenderung untuk membelanja keuntungan mereka. Dan yang mereka yang mendapat STR dan juga SARA ini, propensity dia lebih cenderung untuk membelanja, maka dia akan mencipta apa yang kita panggil secondary spending yang lebih tinggi dan sekaligus ini akan meningkatkan economic multiplier effect. Persoalan kita sekarang ialah bagaimanakah kita boleh menggandakan pendaftaran peniaga SARA dalam masa yang tersingkat. Apabila kita akan menggunakan MyKasih, kita menggunakan POS system, POS. Very difficult. Adakah kerajaan cadang untuk buat voucher system? Sama ada dalam MyDigital ID ataupun melalui e-wallet. Dengan adanya persaingan antara syarikat-syarikat pengantara, kos transaksi juga boleh diturunkan. Peluasan peniaga SARA susah untuk dicapai kalau kita hanya menggunakan sistem MyKasih. Jika kerajaan boleh melaksanakan sistem voucher yang saya cadangkan tadi, tidak susah untuk peniaga-peniaga kecil ataupun penjaja untuk mendaftar menjadi penerima voucher e-wallet. Memandangkan banyak di antara mereka sekarang telah pun menerima pembayaran e-wallet. Terima kasih kerana cadangan yang diberikan. Pada masa sekarang kita telah melihat dalam tahun 2024 hanya 700 kedai dirafkan untuk penggunaan SARA. Tapi untuk tahun lalu kita telah mencapai 10,000, dah diluaskan dengan banyak. Seperti juga Pucuk kata, 3,000 di mereka adalah kedai-kedai kecil. Dan awal tahun ini Yang Berhormat Perdana Menteri pun telah menyasarkan yang kita nak meningkatkan lagi kedai-kedai kecil ini daripada 3,000 yang ada sekarang kepada 10,000 sebelum hujung tahun ini. Dan insya-Allah ini akan dibuatkan bawah kerajaan. Jadi ini akan melebarkan lagi jurang yang ada, jadi lebih banyak orang akan masuk dalam skim SARA ni. Tapi kalau kita lihat dari segi penggunaannya, tak ada masalah. Kerana penggunaannya sampailah 99%. Jadi kita tak rasa orang tak boleh menggunakan kerana tak cukup kedai. Ya. Untuk pendekatan untuk peniaga-peniaga kecil, kita juga menekankan juga untuk penggunaan barang-barang tempatan. Ya, dan insya-Allah ini akan ditambah baikkan dan insya-Allah di masa depan akan diumumkan yang kita akan melebarkannya untuk barang-barangan beku. Jadi untuk cadangan-cadangan lain saya ambil maklum dan saya akan terus berbincang dengan tim SARA untuk yang mana boleh kita laksanakan, yang mana masih dalam penilaian.